Tengok. Cik buat lagi ni. Tak soyok deh. Saya awak kalau saya awak ada tisu gantung kat rumah teh, saya awak jangan guna tisu gantung tu untuk sejak awak punya makan ni. Ni, awak beli yang ni. Tisu ni saya awak, tisu ni adalah untuk awak sejak makan ni awak yang goreng-gorengan yang minyak tu. Ni contoh Cik Dewi tunjuk. Tengok dia punya saiz ni besar tau. Petok dia ni. Cara nak buka dia macam tisu gantung biasa lah. Gunalah tisu ni bila kita sejak minyak, barulah lebih selamat. Kalau awak guna tisu gantung tu sesuai untuk lap muka, lap tangan, Tapi tisu dapur by Royal Panda ni dia tebal. Dia tebal. Tengok. Cik buat lagi ni. Tak soyok deh. Serap minyak. Dia style gantung juga, boleh gantung di dapur awak. Kalau nak beli, klik beg kuning. Dalam kotak ni awak akan dapat 1, 2, 3, 4. Masya Allah.